Tanah Melayu suatu ketika dahulu digelar sebagai semenanjung emas. Orang Melayu telah membina satu empayar gagah setanding empayar besar waktu ketika dahulu. Ini kerana kita menjadi pusat perdagangan dan pelabuhan para pedagang, maka dalam tidak sedar dikesan dalam budaya Melayu antaranya tentang seni ukir, seni bina, seni pertukangan dan seni silat, dan tidak terkecuali seni berbusana. Tahukah anda, satu ketika dahulu orang-orang Melayu mempunyai satu busana agung yang mirip dengan sunnah. Mari sama-sama kita selami satu busana agung ini yang kini sudah semakin digelapkan. Busana terkuat ini telah wujud beberapa dekad yang lalu. Akhirnya ia digelapkan dan semakin dilupakan oleh bangsa Melayu itu sendiri. Ini kerana kita memandang ringan dan tidak pernah untuk mendalami. Akhirnya ia hilang bersama diri Melayu. Busana agung ini berasal dari daerah Linggon, iaitu di Tekuapa. Lalu ia dinamakan dengan Tekua, sempena tempat asalnya. Pakaian ini indah dipakai bersama dengan perhiasan yang mampu menaikkan seri pada busana ini. Suatu ketika dahulu, ketika rombongan Portugis ingin ke tanah Melayu, mereka telah singgah ke Gua Indi, dan di sana penduduknya hanya bercaut dan tidak bertamadun. Maka Portugis beranggapan tanah di hujung dunia pada akhir misi mereka mungkin lebih teruk. Tetapi apa yang diandaikan mereka meleset apabila mereka melihat penduduknya berpakaian lengkap, berbusana dan dihiasi perhiasan yang berkilau. Kita lihat persamaan yang terdapat pada pakaian Tekua ini seiring dengan pakaian sunnah. Baju Tekua adalah menyerupai jubah yang disarung para syekh-syekh, tetapi memiliki keunikan dari segi potongan dan reka bentuk sesuai dengan alam Melayu. Selain itu, tanjak merupakan serban bagi umat Melayu. Tengkolok dilipat 5 lipatan, begitu juga lilitan serban. Lengan Tekua adalah lebih singkat dan ia memudahkan kita berwudu. Begitu juga dengan kaki seluar lengan yang dibuat di atas buku lali, dan ianya adalah menepati sunnah Nabi. Samping pula mempunyai fungsi yang sama dengan kain jubah. Fungsi ianya diubah adalah mengikut kepada kesesuaian sesuatu tujuan. Ini kerana busana ini dikenakan oleh golongan pahlawan, maka fungsinya diubah untuk memudahkan ketika bertarung. Sebentar tadi, anda telah didedahkan dengan fungsi dan kelebihan yang terdapat pada busana agung Melayu. Sebenarnya, masih banyak lagi rahsia, falsafah dan kesenian
pada busana ini yang masih menjadi misteri pada hari ini. Oleh itu, saya menyeru kepada anda semua yang melihat dokumentari ini agar sama-sama kita dapat memelihara kembali warisan kesenian yang terdapat pada busana ini daripada ia hilang terus di zaman. Martabatkan Melayu, hidup Islam!